Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu merupakan Cikgu Nurhaliza, akan mengajar bab 8 keradioaktifan di bawah subtopik 8.1 Sejarah Penemuan Keradioaktifan bahagian 2. Kita akan melihat objektif pengajaran kita kali ini ialah menerangkan dengan contoh maksud bahan radioaktif, keradioaktifan dan konsep separuh hayat perebutan radioaktif. Apakah keradioaktifan? Iaitu proses perebutan secara rawak dan spontan bagi nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Lihat pada rajah di bawah, menunjukkan nukleus yang tidak stabil merebut menghasilkan nukleus yang stabil dan juga memancarkan sinaran radioaktif yang kita kenali sebagai hasil perebutan. Ada 3 sinaran radioaktif, iaitu sinar alfa, sinar beta dan juga sinar gamma. Apakah perebutan radioaktif? Iaitu proses rawak dan spontan, iaitu nukleus yang tidak stabil akan memancarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi lebih stabil. Seperti contoh perebutan uranium-238, iaitu atom uranium mempunyai 92 proton dan 146 neutron dan mempunyai nombor nukleon 238. Uranium-238 akan mengalami proses perebutan menghasilkan thorium-234 dan memancarkan zarah alfa iaitu helium. Contoh lain adalah perebutan thorium-238 merebut menghasilkan protactinium-234 dan memancarkan zarah beta iaitu elektron. Seterusnya, perebutan kobalt-60 merebut menghasilkan kobalt-60 dan memancarkan sinar gamma. Unit keradioaktifan yang pertama adalah unit Curie, iaitu kadar perebutan 1 gram radium 226. Radium ini telah digunakan oleh pasangan Curie semasa mengkaji bahan radioaktif. 1 Curie adalah bersamaan dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 perebutan per saat. Seterusnya adalah unit SI iaitu becquerel. 1 becquerel adalah bersamaan dengan 1 perebutan per saat. Sekian dulu, terima kasih.